Hello guys, Assalamualaikum. Selamat tahun baru 2026. Oh, lama saya tak upload Macam biasa, di hujung tahun cuti berada di kampung, tak ada masa nak upload ataupun nak ambil video. So dah awal tahun, kita dah start kerja balik, barulah kita on vlog. Okay guys, so hari ni saya nak cerita sikit pasal kos servis minor, major dan juga insurans. Sebab ada yang di luar sana, orang sana dia nak tahu. Dan mungkin beberapa video sebelum ni saya tak cerita perkara tu dengan lanjut. Tapi sebenarnya setiap video tu ada je saya cerita. Tapi kali ni saya fokus dekat 3 perkara tu lah. Okey, jom kita sembang. Yang pertama tentang insurans dan road tax. Baik. Jadi kalau korang beli motor, benda semua tu dah include dengan harga price motor lah. Kalau korang baca, dia akan kata exclude on the road ataupun include on the road lah. So means kalau include on the road dah termasuk harga insurans, road tax. Alright. Dan yang itu korang tak payah fikir lah, sebab benda tu dah cover sekali kan. Kalau korang bayar loan, dalam loan korang. Kalau dalam cash, korang nak bayar cash. So ini nak cerita pasal renewal lah, every year. Okay, so korang akan tahu benda tu akan reduce every year. Tapi saya bagi harga untuk first year lah. Right. Macam saya hari tu, anggaran termasuklah road tax dan insurans lebih kurang dalam 1,600. Okay, insurans dalam 1,300 macam tu, dan road tax dalam 200 lebih. Alright, lebih kurang lah, plus minus tu saya tambah lah sikit. Dalam 1,600, bajet korang lah 1,500. Okay, tapi yang saya punya ada NCD dan NCD saya dah penuh 25%. Jadi dapatlah harga tu. Okay, macam mana pula kalau yang bukan NCD, dia kosong, tak ada NCD lagi? Okay, biasanya ikut rate budget, saya bagi anggaran terus lah. Ia boleh mencecah hampir 2,000 lah. Insurans dan road tax lebih kurang dalam 2,000. Dan mungkin ada sesetengah yang boleh lebih pada 2,000, tapi dia tak akan lebih lah daripada 2,500, tak silap saya kan. Mungkin dia dalam 2,200, 2,100. Jadi korang boleh budget lah untuk first year. Kalau korang memang ada LCD motor, okay. Sebab macam saya punya LCD motor ni, saya sambung daripada Duke 200 saya. Jadi tak ada masalah lah kan. Jadi saya dapatlah LCD yang besar, dapatlah potongan yang banyak, murah lah sikit. Tapi contoh kalau korang yang baru beli dan tak nak ataupun tak ada nak tukar LCD tu, korang kosong, korang budget lah lebih kurang dalam 2,000 ke 2,500 lah, lebih kurang lah, plus minus untuk insurans, road tax untuk first year. Itu untuk first year benda tu akan reduce lah every year. So korang yang mana-mana beginner lah, ataupun new user, ataupun yang CCTV, nak tahu berapa costing untuk setelah setahun pertama kau pilih, korang memang kena ada lebih kurang dalam 2,000 lah, dalam genggam paling kurang lah, kan. Ada lebih tu korang buat lah apa-apa. Tapi untuk bajet tu 2,000 tu kena ada untuk tahun pertama kan korang dah ada motor ni. Alright, so settle lah about insurans. Okay, kemudian harga servis. Okay, minor servis, basic servis, macam biasalah. Tukar minyak hitam, tukar oil filter. Lepas tu kalau macam biasa tu motorcycle check lah.
itu tengoklah labor charge dia berapa-berapa. Ada tempat harga lain, ada tempat harga lain kan. Kalau macam saya servis kat NKS, saya tak ingat, tak silap saya dalam 80 ke 60 ke 80 lah, antara dua tu lah, 60 hingga 80. Kalau tak silap saya lah, dia punya health check dah untuk motor ni. Tapi untuk kos semua, servis basic atau minor, anggaran dia adalah 4 hingga 600 lah. Okey, mengikut minyak apa yang korang pakai, maksudnya brand minyak lah yang korang pakai, dan juga labor charge lah yang korang minta lah. Mungkin ada benda yang korang buat lah, kan. Tapi basic dia antara 4 hingga 600 lah. Macam saya itu yang servis yang tahun lepas, yang saya pakai Katana tu, okey, minyak Katana tu affordable lah guys. Dia tak sampai 100, dia RM98 untuk 3 botol, tak sampai 300 lah, 200 lebih. Lepas tu ada health check sikit dan labor. So tok lebih kurang dalam 400 lebih lah, tak salah saya, hampir 500, termasuk oil filter. Itu yang basic dia lah. Okay, so korang boleh tahulah, macam saya ni weekend rider yang saya sekala ni, kalau ikutkan setahun sekali je lah servis kot kan. Paling pepah pun setahun tu mungkin dalam 7,000 lah. So korang anggaran okey, untuk motor ni dia memanglah dalam manual dia 10k baru servis. Tapi biasanya bengkel ni dia akan suggest lah korang 7 hingga ke 8,000 lah. 7 hingga ke 8,000 korang dah boleh servis lah. 7 ke 9 macam tu lah. So saya hari tu dalam 7 tu boleh dah servis lah. So untuk 7,000 kilometer, untuk minor servis sekali dalam 4 hingga 600. So kalau Motorex mahal lah sikit, 100 lebih. Itu mau cecah dalam 600 kot, 5 itulah, tak silap saya. Sebab tak silap saya, masa saya first service saya pakai Motorex nak dekat 600. So untuk Ipon dalam 400 lebih. Kalau Motorex mungkin nak dekat dalam 600. Macam tu lah saya bagi korang punya anggaran untuk minor service atau basic service lah. Alright. And then major service. Ni major service. Okay, untuk major service, motor ni 1,500 ke atas 2,000 lah. So senang cerita macam ni lah, korang kena ada lebih kurang dalam 2,000 dalam tangan untuk major service. Sebab basic service saja dah nak dekat dalam 500. Basic service, itu basic service minyak hitam dan oil filter semua. Kemudian spark plug lagi 2. Spark plug dah berapa dah kan. Lepas tu bila korang buat major, valve clearance. Valve clearance tu upah dia agak mahal lah. Tak silap saya kalau motor ni, sebab Duke 200 saya pun mahal. Berapa dah? Takkanlah motor ni murah lagi kan. Tak silap saya 400 ke 800 kot. Depends lah, 400 ke 800 dia punya upah sahaja. Tu belum tukar lagi shim dia semua, tambah lagi shim. And then bila korang dah buka ni, korang kena buka coolant, buka lagi coolant. Dan satu lagi air filter. Air filter pun dah berapa ratus. So congak lebih kurang dalam 2,000 lebih, macam tu lah. So korang untuk major ni korang kena ada 2,000 lah. Kalau murah tu rezeki korang lah kan, tak perlu tukar shim ke kan. Kalau air filter korang tu masih elok ke kan, tukar lah. Tapi kalau korang kena tukar shim, korang kena tukar air filter, spark plug memang kena tukar lah kan. Jadi banyak lah. Dan biasanya ia je juga harga ni depends dengan barang dan brand yang korang pakai lah kan. So kalau motor korang dalam under warranty, biasa pakai dealer yang sah, biasanya barang dia tu agak costing sikit lah. Sikit je lah,
costing sikit. Tapi kalau dah habis warranty, kalau korang boleh cari mekanik yang dapat harga mampu milik ataupun harga yang marhain, terpulang lah. Itu korang boleh lah. Macam motor saya ni, saya rasa meja dia habis warranty buat dapat meja kot. Kan, sekarang pun baru 7 lebih kan. Ini pun hampir 2 minggu tak bergerak. Tak gerak. Ini baru gerak motor ni. So macam tu lah geng. Saya recap balik lah kan. So untuk insurans, tahun pertama korang beli, korang paling ada pun kena ada dalam 2,000 lah. Itu yang pertama, dalam 2,000. Kalau korang ada NCD, mungkin boleh dapat dalam 1,500 lah, macam tu. Ataupun bawah lagi, kan, 1,200 ke, depends macam mana insurans yang korang pilih, third party ke, first party ke, or rider ke, atau tambahan semua. Rotex tetap lah 200 lebih. Alright, and then untuk minor service, lebih kurang dalam 4 hingga 600, depend dengan korang punya minyak yang korang pakai dan apa labor charge yang korang gunakan lah, macam health check ke atau sebagainya. Dan major service korang kena ada lebih kurang dalam 2,000 lah, 2,000 ke atas lah. Saya tak nak lah bagi exact amount sebab kita susah nak anggaran. So macam 2,000 ke 2,500, macam tu lah kan. So untuk 30k korang kena ada dalam 2,000 ke 2,500. Kalau untuk 7k servis meja 4 hingga 600. Okay, setahun kalau servis insurans 1,000 ke 2,000. Okay, so itulah costing dia. Okay, harap mana-mana yang di luar sana yang CCTV tu boleh tengok. Korang search rajin lah sikit, search dalam YouTube kan. Kadang-kadang korang tanya pada orang yang tak tahu, tanyalah pada owner ke, pada user ke. Orang ingat, orang tanya ni macam dah dia tahu kan. Kesian juga kadang-kadang. Apa, saya tengok kawan-kawan saya YouTuber kena tanya soalan ni macam dia pun susah nak jawab kadang-kadang kan. Kadang-kadang korang tanyalah pada orang yang betul kan. Pening kadang-kadang nak jawab. Macam saya boleh lah nak tanya. Tapi kalau korang tanya saya pasal Suzuki ke, yang mahal ke, entahlah, saya pun tak tahu nak jawab kan. Kalau tahu, tahulah. Tak tahu, klik sahaja. So untuk claim, alhamdulillah, kalau korang ikut regulation dia, terma dan syarat dia semua, tak ada masalah, claim boleh. Macam saya meter claim, meter ni 3,000 lebih dah saya ke 4,000, saya tak ingat lah lebih kurang. So meter tu saya dapat claim, free of charge, tak ada apa-apa pun, settle. So claim pun okey sebenarnya, tak adalah susah sangat. Cuma tengok pada barang lah. Macam saya untuk apa ni, untuk meter ni lambat sikit sebab tak ada ready stock dekat kilang Eurotech tu. So saya kena order daripada Austria lah. So makan masa kat lah, nak dekat 3 bulan tunggu meter ni kan. So dalam masa 3 bulan tu memang kurang jalan, dan saya pun jalan isi minyak pun pakai niat je lah. Tengok meter pakai niat je. Alright gang, so itu saja kesian kali ni. Kalau ada apa-apa korang nak tanya, korang boleh komen lah dekat ruangan komen. Apa-apa pun saya akan cuba jawab sebaiknya. So thank you guys. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.